PKT telah berjaya melepasi sasaran, menyediakan 511,000 unit rumah mampu milik. Sasarannya 500,000, kita berjaya melepasi sasaran. Ini adalah kali pertama dalam sejarah. Yang kedua, penyediaan rumah mesra rakyat. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, jumlah yang ditetapkan unitnya 15,000. Alhamdulillah, kita berjaya melepasi sasaran setinggi 175%. Sasaran 15,000, tapi kita berjaya sempurnakan 26,260 unit berbanding dengan sasaran awal. Ini juga rekod paling tinggi dalam sejarah, satu lagi pencapaian yang membanggakan. Ketiga, dalam segi taman rekreasi madani, selaras dengan impian 1,000 taman. 1 tahun, 100 taman. 2 tahun berturut-turut, KPKT bukan sahaja berjaya mencapai sasaran. KPKT telah melepasi sasaran. Setakat pagi ini, 216 buah taman rekreasi madani telah berjaya disiapkan dan itu sudah tentunya. Saya harap Tuan Yang di-Pertua kawasan Cameron Highland, walaupun sudah cantik, tapi jika Tuan Yang di-Pertua pohon, kita juga akan bisa diaturkan. Taman rekreasi madani telah pun kita 2 tahun berturut-turut berjaya melepasi sasaran. Keempat, dari segi penyelenggaraan, menggantikan rumah yang usang, lift-lift yang usang, di mana 204 unit lift tahun lepas telah berjaya kita gantikan dengan lift yang baru, supaya penduduk di hampir 100,000 penduduk di PPR dapat menikmati perubahan positif yang sedang rancak dibawa oleh Kerajaan Madani.